Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua, geng? Hari ni ada mood sikit. Saya buat part time benda ni. So nak cakap kat korang lah pasal lebih kurang pasal cara nak kerja delivery ni. Korang kalau tak tahu komen kat bawah, guys. Aku boleh explain macam mana nak buat, nak start macam mana, tak ada masalah. Kita kongsi bersama. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Tolong komen. Okay. Ada order. Check order ya. Mana ni? Oh, dekat je ni. Korang kena make sure tau jalan apa semua senang kan, tak nak kerja dua kali kan. Kalau silap jalan nombor rumah sama pun tak boleh kak, bukan dia kak. Mana ni? Dah sampai betul lah ni, tak silap. Macam biasa, cek butiran kalau betul semua. Okey, ambil gambar. Itu yang penting. Scan dulu, ambil gambar. Okey. Beres, selesai. Hello guys, kita dapat satu order lagi. Jom kita layan. Mana? Jom. Okey, cek dulu kat mana. TTDI. Oh, TTDI. Ya, dekat sini. Tak jauh sangat ni. Macam biasa kan, aku memang suka layan parcel je. Kalau makanan ni tak berapa suka sangat lah. Aku buat je dulu, tak masalah. Tapi kan dia kecil-kecil, amount dia RM5, RM4 kan. Tak berapa nak layan sangat lah. Kuih dah selesai sini. Bergegar tak. Gegar tak. Kenapalah manusia buat jalan macam ni? Menyusahkan aku tu lah. Guys, macam biasa, subscribe guys. Ada satu job plus lagi ni. Jom. Korang kalau ada aku perlu tambah baik video aku ni, tolong cakap lah. Maklumlah, aku pun dah lama tak buat video. Dulu pernah lah dulu. Kalau ada yang mana yang aku kena nambah baik kan, korang tegur lah, tak ada masalah. Kau komen je kat bawah, nanti aku buat lah apa yang korang sarankan tu. Okay guys, sampai di sini dulu episod kali ni. Kita jumpa lagi di next video ya.